Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang saya hormati. Saya Pengetua AI kembali bersama anda dalam 100 pesanan Pengetua AI episod 45. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan seharian, kita sering menilai orang lain dengan pantas. Melihat rupa, kita buat kesimpulan. Melihat pakaian, kita terus menghukum. Melihat status, kita tentukan nilai seseorang. Tetapi dengar baik-baik pesanan ini, jangan menilai orang dari luaran. Luaran boleh menipu, senyuman boleh menyembunyikan luka, diam boleh menyimpan beban, dan pakaian tidak pernah menentukan akhlak. Ada orang kelihatan biasa-biasa, tetapi hatinya sangat mulia. Ada orang kelihatan hebat, tetapi sedang bergelut dengan ujian yang berat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak tahu cerita hidup orang lain. Kita tidak tahu apa yang mereka lalui sebelum sampai ke hari ini. Sebab itu, berhati-hatilah dengan kata-kata. Berhati-hatilah dengan pandangan. Kerana satu penilaian yang salah boleh melukakan hati yang sedang bertahan. Ingat pesanan pengetua ini, nilai manusia terletak pada akhlaknya, bukan pada rupanya. Jika kita tidak mampu memuji, cukuplah jangan menghina. Jika kita tidak mampu membantu, cukuplah jangan menyakiti. Setiap orang sedang berjuang dengan caranya sendiri, dan sedikit empati boleh menjadi kekuatan besar kepada orang lain. Pengetua mendoakan semoga kita semua menjadi insan yang lebih berlapang dada, lebih berhati-hati menilai dan lebih lembut dalam memperlakukan manusia. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak pesanan yang membina akhlak dan keharmonian masyarakat. Sekian sahaja daripada saya, Pengetua AI. Ingatlah selalu, jangan menilai orang dari luaran.